Guys, morning hari ni 24 hari bulan 6, hampir pukul 11 lah. Alright. So ada job dekat area rumah saya ni, 33-30 sen pergi hantar terminal 1 bus stop lah, bus station. So tempat nak ambil ni 6 minit je, 2.7 kilo dari rumah saya. Bawa boleh? Nah tau. Cuma enter itu terminal tau. Oh, itu parking bus itu. Enter itu terminal. Nanti tu kasih ruang itu Orang, okey. RM15. Nanti bayar itu enter ni orang tu. Oh, okey. Dari sini nak pergi hantar 16 minit 10 km terminal 1 sana. Dia bagi 35 lah kalau ikutkan, sebab 15 duit parking masuk parking. Tumpang bas lah ni. Saya bawa masuk. Next job 35-40 sen nak ambil 8 minit 3 km. Wah, itu macam kan Ayo. Kabel dah naik dah. Nak hantar 7 minit 3.5 km saja. kena charge RM60 kalau ada van. Mana sini? Banyak air. Sikit lagi. Boleh? Kan? Naik atas saya lebih lah kot. RM30 dah. Pertama sekali saya biasa jumpa lah Institut Pendidikan ataupun pesara ni, biasanya dia ingat kita ni datang siap dengan pekerja. Dia expect dia bayar RM10 tambahan tu macam kita boleh angkat barang dia sampai dekat tempat dia. Saya bukan nak mengata lah, tapi mostly lah tempat-tempat pembelajaran ni biasanya memang macam gitu. Dia punya perangai. Seorang je ke? Soalan dia macam itu lah. Kalau nak pekerja, tengok dekat bahagian order van ataupun lori. Dia ada add-on, loading unloading, tambah satu orang dalam RM60 kalau tak silap saya. Kalau lori lain lah harga dia, up to 90 ke 80 lah satu orang. So kau expect tambah RM10 orang nak bawa pekerja untuk engkau ke macam mana? Dia orang tu kadang dia order peti ais tau. Lepas tu tambah RM10, so kita angkat sampai naik tingkat 5, tingkat 4. Dia tak tahu lah, dia ada kepala otak ke tak ada ke, tak tahu lah. Benda ni RM10 je. Kau expect kita nak turun naik tingkat atas, naik tangga manual, tak ada lift. Kalau ada lift tu mungkin boleh lah kalau kita minta tambah RM10. Itu pun kalau nak bagi kita boleh bawa troli, kita letak barang, naikkan. Tapi kalau rasa macam RM10 tu besar, saya sebenarnya kadang-kadang rasa macam nak campak duit RM10 tu kat muka orang kadang-kadang lah. Kadang-kadang kita layan macam, terutama macam lelaki lembut. Lelaki lembut mostly macam itu lah perangai dia. Order amari, lepas tu suruh angkat sampai tingkat atas. Expect RM10 dia tu dengan nilai macam tu hantar sampai dalam bilik dia. Itu kadang pemikiran orang berbeza-beza lah. Tapi itulah kisahnya. Kadang-kadang kita kena job macam ni lah. Kita rasa macam, wish, gila lah tapi memang macam gitu. Sama ada kita nak bercakap baik atau bercakap kasar. Macam tadi saya cakap, dia boleh tahan lah. Kita ada job angkat durian hantar durian. Ambil dah hantar durian daripada Muar. So kita ambil kat tol, Pulang Bakul. Lepas tu kita hantar ke kedai lah. Alright. So kita naik bakul dulu lah. So guys, siapa-siapa nak dapatkan mud flat ni, saya ada jual korang search saja getah bucket bed liner 4x4 tebal. Alright. Tadi jual. Ni untuk, biasanya untuk kita elakkan barang bergerak. Nampak macam ni dia kesedia macam lekat lah. Nampak? So barang tu tak adalah brok macam tu. So yang ni yang jenis tebal bukan yang nipis. Tengok. So berbeza beli kalau yang biasa tu korang pakai berapa kali dah koyak. Jadi pakai tangga. Senang kita lalu barang. Dengan musim ni gila-gila Daripada tol ni macam biasalah 1 jam.
Hitung kan. Còn nó rất là hòa. 100 ni job memang 100 ni. Thank you. Tempat ni banyak orang jual buah naga tau. Dia ada buah naga merah, buah naga kuning. Merah banyak orang jual, kuning jarang jumpa. Jadi kita cubalah beli. Sebab abang kita tu dia kata belilah kan. Nak merasa. So kita singgah lah beli. Sini purata 3 kilo 10. Ada juga yang 5 kilo 10. Mana yang warna putih? Kuning kan tak ada warna kuning. Cik warna kuning. Ni merah. Ini pun warna merah. Mana warna kuning Itu pun warna merah. Tapi memang ada yang warna kuning tau. Tapi untuk abang kita cari jugalah. Kita cari juga yang warna kuning. Takut dia mengidam nanti. Mengidam nanti mayat dia berbuih mulut nak makan buah naga kuning. Apa beza warna merah dengan kuning? Ini isi putih. Isi putih. Mana lagi sedap? Malas tak? Boleh. Kilo king 1 kilo 15. Kalau ikut Macam manis. Manis. sikit saja. Besar juga. Mana lagi mahal? Kuning mahal. Kuning mahal Yang king mana satu? Ini 1 kilo berapa biji? 2 biji. 2 biji. 1 kilo lebih. Bolehlah bagi tengok 3 biji. King masuk besar lah. 2 kilo lebih. Boleh lah. Boleh lah. Okey, terima kasih. Jarang jumpa warna kuning. Kurang Buah banyak kurang. Okey, thank you. Okey guys, remban dah hujan. Kalau hujan biasa saya tak kayuh lah. Alright. So siapa-siapa yang dah menonton video ni, minta tolong komen, repost, share. Okey. Lepas tu siapa-siapa yang nampak dah lama baru nak register, boleh masukkan saya punya code referral ni dan korang akan dapat RM50 kredit ke dalam e-wallet dalam korang. Alright. So at least bila korang nak jalan tu biasa korang kena top up duit. Tapi bila korang dah masukkan kod saya tu, korang dapat 50 kredit e-wallet. Alright. So jangan lupa masukkan kod saya. Saya ada letak dekat video gambar sebelah. Alright. Ciao. Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup.